Macam mana? Ibu kamu mana? Apakah bos sihat? Ibu sihat. Tapi ibu asyik termenung je. Kalau lepas dia semayang, mesti dia nangis. Sebelum ni, ibu taklah seteruk tu. Kesian ibu kan, Wan? Kenapa lawan orang tu benci sangat kat ibu? Padahal kan, orang tu anak beranak. Memang lalu. Perkara macam ni memang jarang-jarang berlaku. Mana ada mak tak sukakan anak. Mana ada mak tak sayangkan anak kan? Tapi kan Alung ngangah kena bersyukur. Kerana ibu tu dia tak turut pun kelakuan Wan Odah tu kan. Abang Halim ni kan dulu kalau Abang Halim nikah dengan Ayah, Abang Halim tak payah tau buat kerja susah-susah macam ni. Dah jodoh abang dengan Aisyah. Nama pun jodoh. Jodoh apa dengan Aisyah tu? Tolonglah Abang Halim perempuan lembab macam tu. Abang Halim, lainlah macam Yah ni. Yah ni dah pandai cari duit, pandai meniaga. Baguslah kalau pandai cari duit, pandai-pandailah simpan duit tengah masa senang. Nanti masa susah ada duit. Abang Halim, Yah ni takkan susah tau. Boy. Yah ni takkan jadi perempuan lembab macam Aisyah tu. Yang Yah cakap tu, isteri abang tau. Syah tu isteri abang tau. Apa hak Yah nak cakap isteri abang macam tu? Ha? Munah, tak payahlah kau nak sorok-sorok duit kau tu. Kakak duit kau banyak tu, untuk beli tisu aku pun tak lepas tau. Rezeki ni Odah mungkin sikit pada kamu. Tapi besar maknanya pada orang macam aku ni Odah. Alah, kalau takat rezeki secupat dan segantang, kau tak berusaha nak buat apa? Sekurang-kurangnya Odah, rezeki yang secupak ni aku boleh berkongsi dengan anak, dengan cucu-cucu aku. Alhamdulillah. Ha, bagus tu. Memang tak lama lagi kau Munah, memang kau kena kongsi dengan anak cucu kau sekali. Pasal aku nak sewakan tapak tanah Aisyah tu dekat orang lain. Din, Ya. aku dengar Kak Odah tu bukan main minat lagi dengan tanah kau tu. Tanah Aisyah, Pak Mat. Bukan tanah saya. Pula. Kau berdua kan suami isteri. Tu tanah kamu berdua lah. Itu kata kita. Kata mak dia lain. Wah, lagi aku tak faham ni. Alah Pak Mat, saya ni numpang je kot. Bagi mak mertua saya tu, saya ni macam tanah-tanah semua ni macam tak layak lah tu. Habis tu, kau nak buat macam mana? Tak ingat saya nak cakap kat Aisyah, bagi balik je lah tanah tu senang. Kan? Yalah, letih Pak Mat. Syed bergaduh pasal tanah tu je. Macam nak tanam benda lain lah. Aisyah setuju ke? Mak ni surat apa ni, Mak? Ini surat perjanjian sewa tanah. Aku kata sign aja lah. Susah sangat kau nak sign ni. Orang tu dah berkenan dengan tanah ni, sign aja lah. Mak, kita kan dah bincang. Aisyah takkan sewakan tanah ni pada orang lain. Aisyah minta maaf, Mak. Aisyah, kau dengar sini. Aku bagi kau 1,000 tiap-tiap bulan tau. Kau ingat 1,000 tu sikit ke? Ha? Kalau kau tunggu hasil kebun pisang kau tu boleh cukup? Boleh dapat 1,000? Boleh ke? Mak, kebun tu bukan hasil pisang je, Mak. Macam-macam rezeki boleh dapat dari kebun tu, Mak. Ya Allah, engkau ni kan memang suka bagi aku pening kepala, Aisyah. Hei, sampai bila kau nak hidup merempat macam ni? Anak-anak ibu dah balik. Kenapa muka masing-masing ni? Tadi kita lah depan kebun Ayah. Kita nampak ada ramai orang. Apa betul ni, Fidah? Betul, Syah. Diorang nak runtuhkan tanah tu. Diorang cakap mak kau dah sewakan tanah tu untuk diorang buat projek. Hantar aku. Engkau hantar aku, Fidah.